Penyelamat simpanan ketika bankrupt. Ada seorang pembeli emas yang baru sahaja diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah. Habis semua aset tunai lain kena beku, termasuklah saham, unit trust, akaun bank, tabung haji dan duit KWSP. Biasanya orang yang bankrupt akan simpan duit dalam akaun isteri, tetapi sedihnya isteri beliau dah pun meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Sekarang, dia tak ada cara lain untuk simpan duit-duit yang dia ada melainkan beli emas dan simpan dalam safe vault deposit dan simpan. Bila melihat kepada kes sebenar seperti ini, saya teringat kata-kata Mike Maloney. Katanya, precious metal, emas dan perak, satu-satunya aset keuangan yang tak berada dalam sistem keuangan. Pendek kata, tak siapa boleh tahu berapa banyak kekayaan yang kita ada kalau simpan dalam bentuk emas dan perak. Kerajaan nak bekukan pun tak boleh bila dah bankrupt. Kita sahaja yang tahu berapa banyak emas yang kita ada. Maka memang benarlah emas adalah tali hayat terakhir bila runtuhnya keuangan. Sama ada keuangan peribadi, keuangan negara mahupun keuangan dunia. Yang nak bermula boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.